Alright guys, come back to my channel. Lagi kanahan. Alright guys, welcome back to my channel Review Motovlog. Sekian lama tak buat konten. Hari ni kita orang nak ride ke Gerik, Jeli, kawasan situ-situ je lah. Tu ada Afiq dari Ipoh. Semenjak dia pakai 675 ni, dia memang rajin turun belah Penang kan. Sini ada Wan, dia dengan CBR dia lah macam biasa. Tapi tak tahu hari ni kenapa banyak sangat motor-motor siah motor motor dari China. 3 biji 675 SR2 NK1 Afiq pakai tu. Cumanya Afiq NB 650 tak dapat ikut kita sebab setengah jalan tadi, time nak sampai ke RV2 ni, dia punya motor semput lah. Paksa lah panggil pomen datang dekat sini ada Bang Mus dengan TNT. Tanya dia kenapa tak pakai ZZ, dia cakap saja. Kita pun iyakan je lah dia pakai TNT. At least tak ada lah laju sangat ride kali ni. Sunmori guys, hari Ahad 9.30 pagi. Bergerak daripada Kulim, Lunas, tak tahulah, area-area sini je lah kan. Ni ada kita punya Abang Din. Macam biasa, dia ni pun rajin kak masuk motovlog. Masuk ride sekali. Motovlog pula. Jadi dekat belakang ada view. Yang tu Abang Tiger, tak tahulah, panggil Tiger je. Yang ni dengan pasangan hak yang baru, tak tahu, tak kenal. Tu ada Wan tadi. Dona kat depan macam biasa dengan Z dia. Jadi hari ni tak ramai macam hari tu yang kita orang pergi go-kart tu. Boleh lah. Oi, TNT dia dah tukar lampu Z8 Sikit lagi aku tertipu. Aku ingat Z8 siap. Oi, ramai Abang Tiger kita. Wah, nampaknya macam hari ni kena hujan lah. Tahu, harap tak hujan lah sebab aku bawa kamera mat. Kalau Ace Pro 2 ni tak apa juga. Aku bawa kamera yang besar tu. Weh, batu dia terbang-terbang. Oi. Kita dah sampai ke checkpoint pertama. Wih, mai sini makan nasi kandak ah. Aduh. Alright, semua dah siap sarapan. Now akan bergerak ke Petronas Gerik. But kita orang sebelum sampai tu akan layan corner lah.
Alamak, kita lupa lah guys nak tukar ND16. Alright guys, aku rasa dah nak masuk area gerik. Sebab aku pun tak pasti. Cumanya mungkin area ni lah aku, sebab dah start kona-kona pergi-pergi kan. Tak pandai kona kan. Ni lenguh lah main. Diorang laju sangat lah. Nak buat photoshoot pun tak boleh. Suka hampa lah macam mana pun. CBR dia. By the way, minta maaf guys sebab lama dah buat konten atas beberapa kesibukan aku sendiri. Sebab ada hari aku kena turun KL, ada hari aku kena jaga bapak aku. Jadinya memang busy lah. Beberapa minggu ke depan pun aku rasa tak ada ni pun, tak ada konten sangat sebab dia orang puasa. Jadinya aku pun banyak duduk rumah je lah kot.
inilah barisan untuk ride kali ni. 3 biji siah motor 675 2 NK 1. Bang Mus TNT 300, satu lagi TNT 600. Dia 7.5 Z8 CBR dengan Triumph. Aduh, jom guys, kita gerak. Aduh, panasnya. Aku dah lapar dah ni, tunggu dia orang. Aduh, panas. Cuaca macam ni kan elok. Kan cantik sikit kalau korang tengok. Bising pula kita punya Google Map. Apakah kita patut payung wheelie guys? Pergi mana? Semua dah siap makan. Lupa pula nak record tadi makan apa guys. Overall bagi 7 tak apa, 8 per 10 lah. Cumanya dia punya sambal-sambal kurang lah. Aduh. Weh, bahasa accident sampai macam tu siang. Apa? So, nak kita nak gerak balik. Alright. Aduh.